Pertama sekali, saya mengucapkan tahniah dan syabas kerana mendapat keputusan cemerlang SPM 2025. Saya akan menanyakan beberapa soalan. Apakah perasaan anda apabila mendapat keputusan yang cemerlang hari ini? Saya berasa sangat gembira dan bangga sebab mencapai keputusan yang cemerlang. Boleh beri sedikit tips usaha yang anda lakukan untuk mendapat keputusan yang cemerlang? Murid-murid perlu sentiasa mengulang kaji secara berterusan dan perlu fokus semasa guru mengajar. Apakah rancangan anda selepas mendapat keputusan SPM? Saya ingin mohon menjadi seorang guru bahasa Inggeris. Bolehkah berikan nasihat kepada pelajar yang akan mengambil SPM tahun ini? Murid-murid perlu mengurus masa dengan bijak dan murid-murid juga perlu membanyakkan latihan dan murid perlu fokus semasa guru mengajar dalam kelas. Dan sekali terima kasih diucapkan dan tahniah atas kecemerlangan SPM tersebut. Terima kasih.